Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nak ceritalah apa sikit ilmu daripada alam sekolah yang apa rasa berguna dan yang majoriti lain ni tak gunalah, buang masa. Itu sebab apa tak anjurkan pergi sekolah. Dan ilmu-ilmu tu kalau kita ajar anak kita, okey, saya bagi contoh di negara Denmark, sistem persekolahan yang paling advance di negara Denmark. Tapi sebenarnya dia ikut sunnah, ya. Pertama, ilmu yang sebenarnya dia ambil 40 minit belajar sehari saja. Boleh Google, ya. Bab unschooling, bukan homeschooling. Homeschooling belajar berjam-jam setiap hari, tak guna, buang masa. Kita ajar anak, kita ambil 40 minit saja sehari, ya. Itu satu. Kedua, Denmark tu saya kata ikut fitrah sunnah kerana dia banyak bermain. Kerana budak memang main dan Allah letakkan anak-anak kita suka main kerana melalui permainan tu kita belajar dengan cepat. Itu sebab budak-budak sekarang dia rasa stres, dia pergi main cyber game dan ia merupakan masalah yang besar. Kalau diberikan dia game yang betul-betul mengajar, tapi game tu ada ajar dia berapa benda logiknya dengan cepat, ya. Okey. Sebelum saya pergi pada apa yang sebenarnya belajar di sekolah yang kepada saya seumur hidup memang berguna dan patut diajar pada anak. Saya cerita cara Denmark tu, ya. Bila dia ajar sesuatu, dia boleh tangkap 4-5 topik dalam satu exercise atau satu pergerakan, ya. Contohlah di Denmark, saya tak payah pergi Denmark. Saya pernah pergi Denmark, saya pergi Copenhagen bersama anak lah, Randers, Copenhagen. Dan saya duduk dengan satu keluarga pembuat kipas, tahu tak kipas yang besar pusing tu, tak pernah tengok kan. Vietnam ada, saya ada melawat kipas tu, tapi saya pergi ke Denmark, Brazil, saya ada lihat di Germany ada kipas yang besar tu. Saya tanya satu soalan saja. Dan dia tanya kat saya, tuan rumah saya, dia nak guna sistem ERP saya, dia bayar saya €1,000 saja dapat duduk sana, makan sana, Denmark. Bersama anak, kerana saya nak didik anak saya dengan pendedahan, ya. Bukan dengan schooling, saya tak bagi dia pelajaran, malah saya tak ajar dia, dia agak marah dengan saya. Ayah ajar saya Java programming, kalau pergi Google lah. Itu 11 tahun lepas, kalau ada AI mampus. Jadi dia Google, dia tahu, tapi pembuat kipas raksasa tu, dia tanya saya satu soalan. Saya sekangka saya cerdik, saya nak tanya anda, tahu tak berapa laju hujung kipas tu? Hujung lah, bukan kat tengah tau. Kipas tu berpusing kan, kat hujung tu yang pusing, berapa kelajuan dia? Saya tak dapat, ramai orang tak dapat. Sebelum kita pergi pada satelit angkasa lepas, sebelum kita pergi pada bulan, ya. Betapa payah dan betapa mudah dengan ilmu matematik. Itu okey, saya sudahi dengan bukan yang kisah Denmark tu lah, kawan Denmark. Tahu tak anda Denmark pencipta apa? Denmark pencipta Lego. Tahu tak yang kita letak Lego tu, yang kotak-kotak yang mahal tu, kerana dia dari Denmark. Lepas tu dia atasi ciptaan dia dengan ciptaan apa? Itu robot. Robot pertama Lego. Saya pergi sana, dia tengah tunjuk saya robot. Okay? Dan vacuum cleaner yang bergerak tu, atas lantai tu, mereka 11 tahun dulu saya dah jumpa di Denmark. Mereka yang cipta. Bila saya pergi Denmark, saya beritahu tuan rumah saya tentang anak saya. Saya kata saya dah bawa dia Jerman, Rusia, Jepun, Vietnam. Mana saya bawa dia lagi, Singapura, Turki, Mexico, Spanyol dia tidur, Paris, ya. Jadi saya beritahu tuan rumah saya, kepada saya Jerman 5 tahun, 10 tahun ke depan kita. Kalau saya nak cerita apa orang buat kat Jerman, bukan bab minum bir dan main bola lah. Main bola pun dahsyat. Cara mereka belajar main bola, you tak boleh jangka cara dia belajar main bola. Kerana kita punya paradigma, kita hanya tengok benda depan kita je. Kalau saya sebut sesuatu, sehingga anda pergi tempat tu dan lihat cara lain, baru paradigma anda berubah.
Contoh saya pernah tanya tahun lepas, satu orang di Jerman nak bersihkan lampu kan, tahu tak lampu elektrik semua yang tinggi-tinggi kan, ada lampu kan. Satu orang tanpa alat dia boleh bersihkan tu. Siapa dapat teka? Dia tak dapat teka sehingga lipat. Okey. Tol, kita selalu tengok tol kan. Saya namakan kita ikut cara Paris. Orang datang saja berpak dia buka. Pak buka. Kita pergi baru dia tutup balik kan. Rosak banyak. Ini saya beritahu lah. Saja saya beritahu. Tapi saya tunjuk betapa kita punya paradigma ni kerana benda yang kita nampak dari orang. Kita tak nampak yang lain. Awak tahu tak cara Paris tadi? Belum habis Denmark lagi. Denmark tu saya jadi seorang budak. Dia boleh belajar 4-5 perkara dalam satu exercise. Katakan saya nak ajar. Saya pergi luar, pergi kutip batu. Jadi batu tu saya boleh ajar dia fizik batu. Ajar dia geometri bentuk, saya boleh ajar dia geometri perbandingan matematik, dan saya boleh ajar dia sambil main lah penyusunan reka bentuk macam-macam ya. Okey. Sejarah pun boleh, sejarah batu, zaman batu. Okey, pergi pada tol tadi. Awak sangka tol ada 3 sistem tol dalam dunia tau. Satu tu cara buka, tutup, buka, tutup. Ada satu tu dia tak buka tutup. Macam mana tol tu? Dia sentiasa buka. Macam mana tu? Di mana tu? Jepun saya rasa. Jepun. Jepun tandas dia automatik tau. Bila saya balik Malaysia, saya dapat kejutan budaya. Saya datang Malaysia, saya tengok pertama kotor ni zaman kita. Awak tak tahu, awak tak pernah tengok bersih lagi. Kita sangka zaman kita bersih tau. Tunjuk saya jamban paling bersih di Malaysia. Jepun, lepas pergi Jepun, datang balik orang kata itu kotor. Okey, itu satu. Kedua, orang belum tengok jamban di Paris. Kecil sangat. Saya dapat culture shock bila saya balik ke rumah saya Sungai Buloh. Saya duduk bilik air saya. Luasnya. Saya kata. Awak tahu tak nak berpindah di Paris, awak tak boleh guna tangga. Saya pernah tolong satu gadis Perancis berpindah rumah dengan kawan-kawan. Kita kena keluarkan barang tu kat luar tingkap, turun ke bawah. Ada puli dia lah. Angkat sofa ke katil ke kat luar. Kerana Paris ini terlalu sempit. Awak masuk lift, hanya 3 orang saja boleh masuk lift. Ini rumah zaman dulu di Paris. Saya duduk di Paris lah. Lepas tu Jepun macam mana Jepun dia punya tol tu tak rosak kerana dia tak tutup. Macam mana you operate tol yang tak tutup? Siapa boleh jawab? Tol tu tak tutup lah. Kita punya tutup, you lalu dia buka baru lalu kan. Dia punya tak tutup, macam mana dia kawal? Cuba pergi Jepun atau Google, kita apa? Saya tak nak jawab, benda simple. Dah tengok simple lah, tapi mendalam. Tapi Jerman paling hebat. Siapa tahu cara tol Jerman? Langsung tak ada pintu. Langsung tak ada pintu. Kat kereta api tu kan, kosong aja. IKEA, IKEA tu makna Sweden apa kan. Cara dia susun tu. Habis mati semua pembuat perabot Cina. Semua bungkus lah. Bila IKEA turun. Tak ada orang. IKEA tak ada orang jaga. Dia suruh awak lompat-lompat pula katil dia. Dia letak mesin pula main lompat-lompat tendang dia punya katil dia punya kerusi. Okey. Apa cerita tadi? Denmark. Okey. Saya beritahu tuan rumah Denmark tu, saya nak bawa anak saya tengok benda yang banyak benda anak saya belajar. Mungkin dia lupa, saya boleh ingatkan dia. Kerana saya kata Jerman ini bukan saja perang dunia kedua ke pertama ke apa. Mereka punya bijak, IQ dia. IQ dia ialah dia tak boleh kena tertangkap emergency tau. Kalau dia main bola, you tak boleh offside. dia fikir semua kemungkinan. Jadi kebetulan semasa saya dengan anak saya kat Munich, jumpa kakak dia, anak perempuan saya dah bawa ke Germany sebelum tu, dia duduk Munich. Berlaku satu ribut, tak pernah berlaku di Munich selama 20 tahun. Kerana saya nak beritahu anak saya, kereta api di
Germany ke apa, semua tepat waktu dia. Tepat. Second tu tepat. Bukan minit, bukan jam. Tepat pada saat you kira 3, 2, 1, tepat. Dan mereka buat kerja, engineer dia buat kerja, kalau dia repair satu barang kan, tak akan rosak lagi. Malah kalau rosak lagi, engineer itu akan duduk sana lama. Walaupun dia dah repair, dia akan duduk lama sana bertafakur. Macam kenapa dia rosak? Itu cara Jerman. Dia tak nak dipanggil lagi. Kita nak dipanggil kerana banyak duit. Bagi rosak. Kita jual selipar, buat kasut pun bagi pakai 2 bulan rosak. Kita dapat duit. Kita bagi alat pun, aircon lah, kalau kompresor tu lifetime tu gila, tak ada orang servis. Macam mana dia hidup? Macam saya buat software, bagi free. Macam mana nak buat duit? Kita tak boleh fikir. Macam orang pergi bulan. Kita tak belajar, kita jahil. Sedihnya 1000 tahun dulu, ada cendekiawan Islam yang jadi pakar astronomi yang NASA sekarang guna. NASA pergi bulan tu guna ilmu daripada Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Al-Jibra, Ibn Sina semua. Sedih umat sekarang ni bodoh. Itu saya buat sesi ni saja nak kenakan balik lagi. Tekan lagi, Pak. Tekan lagi, tekan lagi. Pasal bodoh tu tak ada harga dan tak ada benda kau ada tau. Kalau kamu bodoh, kamu tak ada nilai tau. Nak pergi argue dengan orang. Kan? Selama ni bodoh, you punya problem. Bukan saya punya problem. You boleh troll saja lah. Okay, so Denmark tu saya beritahu tuan rumah saya. Sebelum saya bawa anak saya kata, dia tak dapat bayar saya. Lokit orang Denmark. Di Denmark, kamu tunggu bas. Tak ada penjaga tiket tau. Saya terkejut bila dulu 11 tahun dulu kita sekarang ada Airbnb tapi dulu tak ada. Saya pergi duduk hotel ke mana, dia tak ada orang jaga. Kita mesti ada reception kan. Tak ada orang kat reception. Pergi stesen bas, tak ada orang jual tiket. Denmark dah buat ya. Okey, tak apa. Dia satu orang tour driver dia scan saja, tak masukkan beg. Cara dia masukkan bas tu pun boleh singitkan untuk orang naik kerusi roda ke apa ke. Okey. Saya beritahu tuan rumah saya, bayar saya sikit pun tak apalah, 1,000 euro lah. Tak apa. Kadang orang bayar saya 5,000 euro, 20,000 ringgit, satu lawatan ke apa kan. Tak apalah, dia ni lokit, tak apalah. 1,000 cukup lah untuk cover saya punya perjalanan, adalah sikit. Kerana saya nak didik anak saya kata. Saya bawa anak saya orang dunia, saya nak didik anak saya bahawa Germany ini berbelas tahun ke depan Malaysia. Tahu tak tuan rumah Denmark tu cakap apa? Mari Denmark, kita 3 tahun ke depan Jerman. Ya ke? Saya pergi, saya yakin Denmark lebih maju daripada Jerman. Okey, dia beritahu satu kipas yang kita tengok tu, kipas besar tu, siapa tahu jawab? Saya kata, berapa laju hujung tu kan? You dapat jawab. You tak dapat jawab. Saya tak dapat jawab. Saya ni cerdik tak dapat jawab. Saya terkejut. Cuma dapat jawab. Topik, macam mana jadi cerdik. Apa yang saya belajar kat sekolah. Tapi sebelum tu saya bagi cerita pengalaman lah. Daripada kisah-kisah benar. Kisah copy paste tak ada. Saya ni bukan orang kat Facebook copy paste. Banyak orang copy paste. Lepas tu cakap benar. Dia tak pernah tengok. Dia pun tak tahu algoritma TikTok tu tipu dia. Saya sendiri pergi dan tengok mata. Saya kata kat Lubnan, Beirut. Orang tak pernah pergi. Gaza, orang tak pernah pergi. Libya, saya pergi sebelum dan selepas perang. Syria sebelum perang. Kampung Baru tengah bakar tayang tu Sukun Madani, PMX ni. Anwar ni. Saya pergi. Saya tahu keadaan. Bila tak sama orang yang ada dengan tak ada. Awak tak pernah hadir. Awak tak tahu. Okay. Orang kata awak tak pernah pergi bulan. Macam mana Al-Biruni boleh kira bulat bumi? Tu. Okay. Awak tak pernah tengok internet. Nampak paparan, awak tak tahu algoritma dalam. Okay. Jadi saya beritahu, Denmark tu, saya sampai dari Denmark, saya beritahu anak saya, okay, tuan rumah ni beritahu, awak akan nampak benda yang lebih advance dari Germany. Germany banyak benda advance. Saya tak sempat nak cerita. Yang saya cerita tadi macam mana seorang boleh bersihkan lampu tinggi atas tanpa panjat. Dia bawa motor kecil aja. Dia duduk sana, saya tengok. Heran. Mereka pun heran yang kita heran. Faham tak? Okey. Memang macam jakun. Di tanah air ni kita pandang orang lain jakun. Kita pergi negara orang yang maju. Belum pergi negara China lagi. Okey. Okey. Dia kalahkan Hong Kong lah. Okey. Jadi itu kipas. Denmark adalah pengeluar kipas dunia. China keluarkan kan, tak boleh lawan Denmark.
India keluarkan, Brazil keluarkan. Saya nampak kat Brazil, kipas tu besar lah masa mereka angkat dengan lori. Pasang kipas. Jadi kawan Denmark ni, tuan rumah Denmark ni, dia kata tidak. Mereka punya boleh rosak. Dan dia tanya saya satu soalan. Apa benda dalam buatan kipas raksasa? Ini ilmu ni, fardu kifayah. Jangan cakap virus saja. Ilmu buat kipas tu, green technology tu. Umat Islam ada. Dulu ada, sekarang tak ada. Jadi kawan Denmark ni beritahu, kipas yang mereka buat tak boleh lawan Denmark. Okeylah, you cakap besar. Tapi cara dia tanya soalan tu, kita tahu siapa cerdik, siapa tak cerdik. Kita pergi lab dia, kita tengok cara dia design, kita pergi kilang dia, cara dia fabrikasikan. Fabrik kan? Okay. Dia tanya satu soalan. Tengok siapa sini boleh jawab. Tengok siapa sini boleh jawab. Ini yang saya ajar anak saya dengar soalan. Bukan cari jawapan. Hari itu saya beritahu rahsia untuk berjaya ialah buat keputusan apa tidak perlu buat. Bukan apa saya perlu buat hari ini. No. Apa? What I not supposed to do? What don't you do? What you must not do? 什么你不会做？你明白吗？ Okay. So what not to do? Apa yang tak sepatut buat? Itu rahsia kejayaan pengurusan masa. Apa tak sepatut buat? Apa tak sepatut? Sibuk. Okay. Saya tak tengok bola. Tak suka. Saya tengok real punya. Saya jumpa pemain FIFA lah. Okay. Cameroon. Masa tu bukan di Denmark, di Netherlands. Lepas balik World Cup. Yang Jerman belasah Brazil. Dia cerita keadaan masa di padang bola. You tengok World Cup kan. Dia cerita keadaan dia duduk di padang tu. Tiup whistle saja. Berentap tu. Cameroon lah. Tahu Cameroon dahsyat tau. Afrika ni. Mereka defender dahsyat. Dia beritahu apa berlaku kepada otak. Dia tak dapat sangka kan. You sangka pergi main bola kan. Pergi tengah padang tu. You tak tahu apa berlaku kat otak pemain yang duduk kat tengah padang tau. Dia cerita kat saya, mengerikan. Dia tak pernah pergi padang bola pun. Dia duduk penonton saja, menjerit saja. Cuba turun tengah-tengah tu padang. Cuba bayangkan. Masa tiup whistle tu, World Cup tau. You main sama Brazil tau. You main sama Argentina tau. Germany, Perancis tau. Apa berlaku pada otak tau. Sampai bertumbuk. Dia kata dia tak perasan. Dia tak perasan dia pergi tumbuk main dapat kad merah. Dia tak perasan. Dan dia cerita disiplin dia. Dan dia cerita dia hanya dibenarkan dia main kat klub Netherlands. Dia hanya dibenarkan duduk belakang saja. Saya kata tak boleh ke pergi jadi striker? Tak boleh. Orang hitam duduk belakang. Dan dia kata kenapa kena duduk belakang. Ada falsafah dan bola sepak. Jadi saya tahu sedikit tentang permainan bola sepak, strategi, pemikiran, psikologi daripada seorang pemain FIFA Cameroon. Okay. Sekarang saya pergi balik pada Denmark tu kan. Okay. Kipas tu berapa laju? Kita tahu. Kedua, dia tanya saya, apa benda dalam pembuatan kipas atau operasi kipas yang paling penting? Membahaya satu, tapi very important. What is the most important thing about that bloody big fan? Kipas yang besar tu kita buat. Macam buat kereta lah. Kereta Proton lah. Kenapa kita lingkup? Siapa boleh jawab? Apa benda paling berharga dalam pembuatan kereta Proton? Sehingga Mahathir tak dapat kuasai. Dia suruh Tony Fernandez kuasai itu. Apa syarikat kereta yang kita beli dengan pertolongan Tony Fernandez? Daripada UK, saya bagi hint semua. Yang kerana nak tangkap satu teknologi. Tak dapat tangkap. Dan tak ada diceritakan. Mahathir tak ceritakan. Tapi saya tahu. Kerana saya dengar daripada orang. Ya, ada satu benda dalam kereta Proton. Malaysia tak dapat tangkap sehingga akhir. Lingkup. Kalau you tangkap itu satu barang, saya tak akan jawab. Pasal kita semua bodoh. Kita tak jawab. Ajar tak guna. Orang bodoh Mu ajar tak guna dah. Biar dia bodoh. Tapi saya nak engkau tertanya-tanya. Supaya engkau pergi gerak daripada kebodohan dulu. Bawa pelapa daun kelapa. Ya, yang awak duduk bawah ni. Tempurung awak mungkin tak ada. Tapi awak keluar kepada cahaya. Tak sama. Orang tahu jangan tidak tahu.
What is the most difficult thing in that operation of that fan, of the windmill lah, itu fan lah. Akhir dia beritahu saya lah. Dia kata dunia tak boleh kuasai teknologi tu. You tak boleh kuasai teknologi tu, you buatlah berapa laju. Apa, okey saya bagi clue lah. Apa benda paling penting dalam operasi kapal terbang? Naik ke turun? Saya dah bagi clue. Naik ke turun? Itu ya. Okey. Okay, saya alihkan benda lain. Ya. Okey. Saya akhiri dengan apa benda saya belajar dalam sekolah yang amat penting, yang saya rasa boleh ajar dalam sehari, you tak payah pergi sekolah selamanya. Okey, saya beritahu. Pertama saya belajar daripada guru biologi saya. Tapi dengar baik-baik 15 kali Itu bukan dia ajar Dia ajar kita biologi Tahu tak biologi? Kaji hayat lah biologi. Sek pun dia mula ajar saya. Tunjuk dia kan. Tapi cara dia ajar tu. Okay, bila datang waktu peperiksaan, dia tanya satu soalan. Soalan dia ialah, bagaimana kita lihat? Soalan pendek aja. Selalu 40 soalan. Semua guru lain, exam lain, 40 soalan. Dia satu soalan saja, 30 minit. Bagaimana kita lihat? Senanglah. Tak ada satu orang boleh dapat markah. Kita jawab mata, kosong. Mata kosong dia. Kepada biologi, mata bukan, kita bukan lihat yang mata. Kepada orang biasa, awak taklah mata ke, buta ke. Tapi yang biologi bukan. Ada orang ada mata tapi buta. Apa? Ada orang tak buta tapi tak nampak apa. Kenapa? Cahaya. Bagaimana kita lihat? Cahaya masuk mata setengah markah. Terbalikkan kat retina 2 markah. Tengok. Oh gitu. Tapi itu bukan yang saya belajar. Apa yang saya belajar? Tak mau bagi tahu lah. Dalam eksperimen, dalam soalan tu apa saya belajar. Tapi kita tak belajar. Kerana datang akhir penggal, dia bagi lagi satu soalan. Apa punya guru ni? Orang bagi dia 40 soalan, setengah jam. Dia bagi setengah markah. Dia bagi satu soalan. Penggal tak akhir. What is an animal? Apa itu binatang? Apa tu menate? Satu soalan. Tak ada satu orang pun boleh jawab. Sama macam soalan pertama. Tak ada satu orang pun boleh jawab. Jadi dia buka soalan kepada kelas. Siapa boleh jawab? Kita sibuk angkat tangan lah. Binatang. Binatang. Kucing. Itu bukan cara jawapan. Kita mesti namakan kategori atau fungsi atau ciri binatang. Apa tu ciri binatang? Ciri-ciri ke binatang dia tak nikah. Manusia juga binatang. Okey, serius. Apa tu binatang? Kita jawab. Dia boleh bergerak. Jadi guru tu jawab apa? Saya ingat dia lagi nama Ananda. Atau dia hidup lagi tidak, amat tua lah. Dia yang paling banyak bagi saya hukuman lah. Diri atas meja. Kerana saya tak boleh berhenti bercakap. Dia tak ada pukul orang. Dia suara dia saja. Dia tak payah jerit. Dia boleh kontrol satu kelas. Saya belajar ilmu psikologi dari dia. Ilmu sunza dari dia. Dia boleh kontrol kelas orang guru India dengan suara, dengan tanpa jerit. Tanpa jerit. Macam mana guru tu sampai mengamuk kan. Dia boleh. Okey. Lepas tu dia kata bagaimana teringat dia balik. Dia baling aku punya buku keluar. Teringat dia. Bagaimana kita binatang. Dia jawab, bergerak. Tanaman boleh bergerak tak? Dia tak ya. Cahaya dia bergerak. Dia tak ada tanaman boleh makan benda. Bernapas. Tanaman boleh bernapas tak? Dia tak ya juga. Tanaman boleh bernapas. Apa lagi ya? Beranak. Tanaman tak boleh beranak. Reproduktif kan. Payah lah nak jawab. Tapi saya belajar satu lagi cara berfikir. Kita panggil critical analysis. Analisa kritikal. Okey? Analisa kritikal. Itu saja ilmu. Kalau saya boleh ajar anak saya critical analysis cukup. Cara Sokrates, cara tanya soalan. Okey, pelajaran kedua.
Ada beberapa pelajaran tapi saya cerita pun you tak perasan tentang fizik. Dynamic friction is less than static friction. Geseran benda bergerak lagi kurang daripada yang tak bergerak. Ini penting Ini cohesive versus adhesive. Tahu kan gam kan? Dia nama adhesive. Air kan, you letak setitik air dia bulat kan? Itu cohesive. Ilmu penting Ilmu tu penting. Sajalah saya bagi. Banyak contoh lah fizik. Yang lain tak guna. Yang lain tak penting. Okey. Lagi satu ialah saya belajar teknik yang guru yang kedua yang ajar ini ialah dalam computer science. Semasa saya berhenti sekolah, saya pergi Gun Institute masa kerjaan Anwar Ibrahim. Saya mengajar di Yayasan Anda waktu petang untuk SRP yang gagal. Waktu pagi saya pergi belakang Chocolate Road tu. Dia cawangan Kampung Baru Yayasan Anda, Jalan Stony. Ke belakang tu Gun Institute. Orang pergi lorong belakang Chocolate Road tu buat benda lain. Saya pergi tengok nak belajar Gun Institute. Dia ada computer science. Guru computer science saya sama macam Ananda tu. Dia tanya soalan. Bagaimana data itu masuk dalam cakra padat? Masa tu cakra padat. Dalam chip. Dia tak bagi jawapan. Sama macam guru tadi lah. Bagaimana kita lihat? Dia tanya soalan balik. So macam mana data tu masuk? Dia tak macam guru biasa. Data masuk sini you write kat sini IO write lepas tu you tambah A kan, A kat sini. Ini memory Dia tak ajar begitu. Dua guru sajalah hidup saya. Dan mereka ikut cara Socrates. Cara Socrates ialah dia tak bagi jawapan. Dia tanya soalan. Katakan dia nak ajar awak tentang Tuhan. Dia bagi soalan lah. Siapa yang jadikan ni? Dia bapa aku. Siapa jadikan bapa ni? Kalau you jawab Tuhan, dia akan tanya siapa jadikan Tuhan. You trap juga. Ini pemikiran critical analysis. Amat penting bagi anak belajar. Jadi dua guru ini, terutama yang itu komputer, membentuk saya. Dapat. Dan feedback dari dia membentuk saya sebagai programmer antara yang terhandal dalam dunia lah. Alhamdulillah. Quality bukan quantity Quantitative analysis dan qualitative analysis. Ini subjektif dan objektif. Lagi satu, frasa, terma, konsep yang kita boleh ajar anak kita. Itu aja. Apa tu subjektif? Apa tu objektif? Cukup. Contoh. Kuantitatif, kualitatif. Macam mana nak pass exam? Satu aja, sukatan pelajaran. Saya dah beritahu dah dulu. Itu aja. Tapi tak penting. Sijil ini saya anjurkan koyak. Jangan ambil sijil. Kalau you ada sijil pun, you tolong koyakkan. Terima kasih kepada saya kemudian Kemudian hari terima kasih kepada saya. Okay. You tak percaya. Tak apalah. 10 tahun dulu orang suruh koyak tau. Apatah lagi sekarang tau. Semua buat Grab. Tanya buat Grab. Belajar mana? Universiti. Saya duduk belakang buncing kat Vietnam. Semua orang yang bawa saya Grab tu, saya tanya dia, you belajar? Semua belajar universiti. Kerja tak ada buat Grab. Okey. Apa lagi saya belajar? Okey. Ekonomi, saya dah beritahu ekonomi. Lepas tu saya masuk SFI, saya masuk Islam, saya pergi Melaka, satu Melaka tak ada biomaths. Saya pergi sekolah Melaka, dia ada economic maths. Saya masuk Islam Semabuk, saya pergi Bandar Hilir, sekolah St. Francis Institute. Dia punya headmaster, guru besar ialah Sir Harold. Orang Kristian, tapi dia baik pada saya. Dia tahu saya masuk Islam kan. Dia baik. Kita marah, awak murtad, kape. Dia baik pada saya. Dia kata, sekarang awak jadi Bumi Putra. Tak adalah, brother. No lah, father. I not Bumi Putra lah. I Cina. You can get biasiswa. No, I bukan nak biasiswa. Saya belajar bab ekonomi di sana. Saya belajar sastra Melayu. Saya belajar sejarah Asia dan perubahan. Tapi ada 1-2 bab ekonomi. Saya sebulan di sana tu. Saya dah cerita. Satu ialah kos melepas. Satu ialah harga mewah. 2 ni akan buat anda kaya. Okey, sekian saja. Itu sajalah apa yang saya belajar di sekolah. Lain itu boleh campak dengan kertas sijil dia, hutang PTPN anak kau boleh akhir balik umur 14-15 dah keluar ke dunia. Satu benda kita kena ajar dia iaitu akhlak melalui contoh. Cara awak makan, cara awak main phone, cara awak bercakap dengan dia. Saya perhati ramai ibu bapa tak ada adab, tak ada akhlak. Assalamualaikum.